Adakah kerajaan di bawah kepimpinannya bersedia untuk melaksanakan sebuah dasar ekonomi Bumiputera yang baru yang akan menjadikan ianya sebagai dasar induk kerajaan? Dan sebagai sebuah dasar induk, dasar ini akan memayungi dan memandu dasar-dasar kerajaan yang lain yang dilaksanakan di negara ini. Dasar ini hendaklah menetapkan bahawa setiap dasar kerajaan, baik dalam bidang perindustrian, pelaburan, pembangunan usahawan, perumahan, pembangunan bandar, pendidikan, latihan, ekonomi digital dan lain-lain mestilah mempunyai komponen agenda Bumiputera dengan sasaran-sasaran yang boleh dicapai. Dan sebagai dasar induk kerajaan, seluruh jentera kerajaan baik di peringkat kementerian, jabatan dan agensi akan digerakkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sosioekonomi Bumiputera ini. Dan dasar ini juga hendaklah memastikan pertumbuhan ekonomi negara sentiasa rancak dan kepentingan kaum-kaum lain terus dipelihara. Isu ini Tan Sri Yang di-Pertua telah pun kerap saya bangkitkan. Masalah Bumiputera bukan masalah kaum. Masalah Bumiputera adalah sebahagian komponen besar daripada masalah rakyat sebenarnya. Kalau peratusan Bumiputera dan peribumi yang ada di Sabah dan Sarawak itu dikatakan lebih daripada 60%, tetapi penguasaan ekonomi semakin hari semakin merosot. Yang lepas saya tahu adalah lebih kurang 16%. Sekarang ini mungkin sudah turun ke bawah 15%. Semakin mengembang ekonomi, tapi kek yang dikuasai oleh Bumiputera semakin mengecil. Dan kalau kita lihat daripada sejarah yang lampau pun, kalau isu ini berterusan, saya tidak nak mengulangi zaman waktu almarhum Tun Abdul Razak yang mencipta dasar ekonomi baru, tidak diambil kira dalam situasi keadaan baru pada hari ini, saya bimbang bahawa isu ini akan mencetuskan keadaan kestabilan politik dan sosial yang boleh membawa kesan pada pembangunan yang sudah pun dilaksanakan dan dirancang oleh kerajaan. Sebab itu saya ulang balik semula. Wujudkan sebuah dasar ekonomi Bumiputera yang baru. Yang dahulu waktu kami mentadbir negara, kita perkenalkan dasar kemakmuran bersama. Bukan hanya mengambil kira kepentingan Bumiputera, tapi keseimbangan mengambil kira kepentingan yang bukan Bumiputera. Supaya tidak ada satu kumpulan pun dalam masyarakat kita yang pelbagai kaum ini tertinggal. Maka sebab itulah saya mohon supaya perkara itu diberikan perhatian yang lebih serius oleh pihak kerajaan kita pada hari ini.